Ni tempat apa ni atas ni, kanan ni? Ya kan kita. Yang benteng yang kita nak pergi ni. Benteng ni? Salahuddin Al-Ayyubi. Tugu Salahuddin Al-Ayyubi. Di belah sana. Inilah kalau hak rock Khairul dulu dekat sini lah. Tak atas lah, atas. Yang bahagian atas tu. Yang tu bahagian askar, kawasan askar. Belakang tu ada penempatan orang lah dekat tu. Kubu Salahuddin Al-Ayyubi. Biasanya orang yang kalau pembahagian Malaysia ni M40 yang duduk kat kawasan-kawasan ni. We must live here. We are Egyptian here. We don't interested to going to Israel. Makam Ali Bashar. Kota Salahuddin Al-Ayyubi yang dibina pada abad ke-12, sudah 850 tahun yang lalu tempatnya. Hebat sejarah orang Mesir ni. Ini berada di atas kota Salahuddin Al-Ayyubi yang dibina abad ke-12, 850 tahun dahulu untuk menantang tentera salib. Inilah kawasan dia, sangat luas, 5 jam tak habis. Ini kota Kahira, dilihat daripada kubu Salahuddin Al-Ayyubi yang dibina 850 tahun dahulu untuk menentang tentera salib. Kawasan ini sangat luas sebenarnya, ini sebahagian. Cintaku yang satu, hai impian kan nyata, nikmat yang berbeda, tanpa pengertian, antara kau aku.